Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Semalam Perikatan Nasional telah adakan satu mesyuarat tergempar di di Pejabat PAS, dan perjumpaan tergempar itu dihadiri oleh semua parti komponen Perikatan Nasional, iaitu Bersatu, PAS, of course, Gerakan dan MIPP. Dan seperti yang anda sudah barangkali maklum, laporan media mengatakan bahawa perjumpaan itu tidak membincangkan status Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Dan perjumpaan itu juga, atau mesyuarat itu juga memutuskan terima dua parti baru ke dalam Perikatan Nasional, iaitu Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang dan Parti Cinta Malaysia, PCM. Dan Parti Cinta Malaysia ni sebenarnya sudah diambil alih oleh Hamzah dan bakal bergelar Parti Wawasan Negara. So maknanya perjumpaan semalam telah memutuskan terima Parti Hamzah atau Parti Reset dan Pejuang. So apa maksudnya ya? Now, pertama, bila ditanya PAS mengapa tidak ada perbincangan berkenaan dengan status Bersatu, jawapan ataupun kenyataan yang dibuat oleh seorang pemimpin PAS mengatakan bahawa Bersatu dah kata dia nak duduk kekal dalam perikatan, maka tak bincanglah. So maknanya persepsi diberikan, PAS terimalah Bersatu nak duduk dalam perikatan, nak buat macam mana, jadi tak payah bincang. Okey, itu yang pertama. Kita cerita dulu apa yang nyata. Yang kedua, apa yang nyata juga adalah selama ni Bersatu menentang habis-habisan penerimaan kumpulan baru ke dalam perikatan, khususnya kumpulan Hamzah, di mana Hamzah telah mengisytiharkan dan masih kekal bahawa Muhyiddin adalah musuh nombor satu. So maknanya musuh politik lah. Tapi dalam mesyuarat semalam sudah jelas Muhyiddin setuju Parti Hamzah masuk. Jadi itu yang nyata. Di sebalik itu, pada saya, sebagai bacaan saya, Muhyiddin kena terima lah. So pertama bacaan saya, Muhyiddin kena terima atau terpaksa terima, kerana jika Muhyiddin merungut atau membantah penyertaan Parti Hamzah yang merupakan musuh nombor satu yang diisytiharkan, musuh politik, maka boleh sahaja timbul isu status Bersatu. So pilihlah, Bersatu nak kekal dalam perikatan, kita tak bincang status Bersatu, terima kumpulan Hamzah. Atau kalau korang tak mau terima kumpulan Hamzah, kita bincanglah status Bersatu. Itu yang bacaan saya. Sebab dulu Bersatu memang tak terima. Kedua, apabila tidak dibincangkan status Bersatu, sudah jadi satu krisis yang tunggu nak berlaku. Sebab apa? PAS dah putus kerjasama politik dengan Bersatu. Jadi awak bayang, awak duduk dalam satu gabungan. Gabungan itu, mengapa ada gabungan? Contohnya kita ambil Barisan Nasional. Ianya adalah parti-parti sekutu politik. UMNO, MCA, MIC. Kenapa ada gabungan Pakatan Harapan? Ianya adalah gandengan sekutu politik yang bergerak pada satu landasan, PKR, Amanah, DAP. Tapi perikatan, dia satu gabungan. Gabungan ini lazimnya sekutu politik. Tapi lah ni, dalam sekutu gabungan, dia tak bergerak satu landasan. Perikatan tak mungkin bergerak satu landasan. Sebab dalam dia ada musuh-musuh nombor satu, PAS bersatu dengan kumpulan Hamzah, dan juga dua parti yang sudah putuskan hubungan kerjasama politik, iaitu Bersatu dengan PAS. So, rangka perikatan ini, Perikatan Nasional,
kini adalah satu kerangka kerja yang tidak boleh berfungsi. Itu pun jelas terang lagi bersuluh. So, apakah sebab PAS biarkan benda tu berlaku? Di situlah timbul spekulasi dan juga syak lah. PAS ada perancangan lain, riset ada perancangan lain. Malah ini bukan sekadar spekulasi semata-mata. Impossible perikatan boleh bergerak sebagai satu gandingan. Sebab dah declare, dah isytihar tak ada kerjasama politik PAS dengan Bersatu. Dah isytihar. Riset dengan Bersatu dah isytihar. Riset dah isytihar, Hamzah dah isytihar, Muhyiddin musuh nombor 1. Bersatu ni musuh. So tak boleh. Bukan spekulasi malah. Tak boleh bergerak sebagai satu gandingan. Tak boleh. So mengapa PAS benarkan? Di situlah timbul syak ada perancangan lain. Jadi, oleh kerana kalau PAS riset keluar perikatan, Bersatu ambil alih, dan kemudian PAS berkempen di Johor, di Negeri Sembilan, di PRU, hasil titik peluh kempen mereka akan melimpah sedikit kepada Bersatu jika Bersatu terus kekal dalam perikatan dan menggunakan logo perikatan. Ya. Contohnya pada PRN Johor, jentera PAS berkempen bertungkus lumus. Bila orang masuk kamar undi, dia lihat perikatan, dia fikir itu PAS. Jadi dia sokong, so melimpah kan. Jadi PAS dan riset terpaksa kekal di dalam perikatan. Bersatu nak kekal, kita pun kekal. So ini kisah musuh-musuh politik yang dah isytihar bahawa mereka ni tidak bersekutu, duduk bersama untuk mengawal satu sama lain, terutamanya PAS, untuk kawal Bersatu. Ini juga pada saya nyata, terang lagi bersuluh. Ya, okey. Tak boleh awak kata ada satu gabungan politik, tapi gabungan itu ada satu kuda tarik depan, ada satu kuda tarik belakang, ada satu kuda tarik tepi. Impossible. So, very obvious. Okey. So, apakah perancangan lain PAS? Riset. Kita cerita kemudian. So, sekarang ni PAS dah kata dia nak buat agihan kerusi. Hari ni dia perbincang agihan kerusi. Agihan kerusi ni tak mungkin selesai sebab awak dah jadi musuh politik. Dan Bersatu, awal-awal lagi semalam ke 2 hari lepas ke, ya, dia buat kenyataan. Dia bertekad dia nak bentuk kerajaan. Dia dah declare dah, saya nak bentuk kerajaan. Jadi perlu 28 campur 1 kerusi. Jadi secara tidak langsung Bersatu dah beritahulah banyak mana kerusi dia nak bertanding. Tapi itu mustahil. Sebab ya, walaupun agihan kerusi hari ini perbincangannya tidak melibatkan pejuang dan parti wawasan. Dia hanya melibatkan Bersatu, PAS, gerakan MIPP. Tapi bila awak bincang agihan kerusi, ya, PAS takkan setuju Bersatu bertanding ikut suka hati, kerana PAS juga nak riset bersanding. Kerana PAS tahu Bersatu dah tak ada apa. Bersatu sebenarnya ni duduk dengan riset dan dia sekutu riset. So tak mungkin. Kalau PAS kata okey Bersatu bertanding kerusi-kerusi ni, riset nak bertanding, pakai logo apa? Pakai logo PAS. Nanti jadi pertembungan kerusi. Kemudian jadi kekeliruan. So tak boleh. Tak boleh selesaikan agihan kerusi ni melainkan riset tak terlibat dalam pilihan raya Johor. Tapi riset tak mungkin akan setuju tak terlibat dalam pilihan raya Johor. Dia nak pertahankan kerusi-kerusi dia sebab banyak kerusi riset adalah kerusi Bersatu. Sebab ramai adun Bersatu kini duduk bersama riset. So mereka hendak kekalkan kerusinya. Bersatu kalau letak calon pun dia calon baru. Sebab calon asal dari Bersatu semua dah bersama riset. So benda ni tak boleh selesai. Agihan kerusi ni tak boleh mencapai kata sepakat. Belum terjadi, kita boleh tahu. Jadi, apa sebenarnya yang mungkin berlaku? Apa sebenarnya perancangan tepi PAS riset? Di situlah timbul syak. Mungkin PAS riset letak calon di bawah Rumah Bangsa UMNO
guna logo Barisan Nasional. Ya? Kerana jika guna logo Barisan Nasional, ya, jentera Barisan Nasional campur jentera sukarelawan PAS dah jadi dahsyat. Tapi jentera PAS bergerak sebagai jentera Barisan Nasional lah. Jadi tidak berlaku kekeliruan di mana kerja keras PAS melimpah kepada Bersatu. Tidak ada. So jika jentera PAS tidak terlibat untuk bantu Bersatu, Bersatu dah teruk. Dia tak ada jentera. Bersatu tak ada jentera. Ya? Itu satu hal. So lantaklah Bersatu nak letak calon, tambah pula dia letak muka baru, tak ada jentera. Okay. So sebaliknya, ramai daripada Bersatu yang pegang kerusi di Johor, dia satu je sebenarnya. Dia pun dah duduk bersama Reset. Okay. So itu saya nampak cerita dia lah. Of course kita kena lihat adakah itu kesudahannya. Sebab saya ulang, perikatan adalah satu gabungan yang tidak boleh bergerak. Sebab masing-masing dah isytihar musuh politik. Jadi timbul persoalan mengapa PAS tidak bincang status Bersatu. Jadi nampak sangat untuk kawal Bersatu. Tambah pula Bersatu awal-awal dah tunjuk belang. Dia dah kata kami nak bertanding, banyak mana kerusi kami nak take over Johor, tu semua merapulah. Bersatu tak ada kemampuan. Ya? Kalau Bersatu buat macam tu, memang perikatan yang dah nak lingkup memang akan lingkup terus lah. Dan kita semua tahu nama perikatan dah busuk. Dengan apa yang berlaku, guna akal fikiran waras, Melayu takkan sokong perikatan, atau majoriti Melayu takkan sokong Perikatan Nasional. Bila mereka lihat perikatan, mereka lihat perpecahan. Ya? Tak kisahlah semalam ada mesyuarat, hari ni ada mesyuarat, benda ni dah putuskan. Ya, untuk satu-satu kestabilan. Andai kata semalam lepas mesyuarat, kita kononnya dah stabil. Untuk kestabilan diterjemahkan kepada keyakinan pengundi, benda tu makan masa. Kurang-kurang 1-2 tahun. Untuk orang luar bandar semua faham, keadaan dah berubah. Pada orang sekarang, perikatan dah pecah, hancur lebur. So tak ada orang akan sokong. So mesti ada perancangan tepi. Daripada semua ni, saya nampaklah PAS Reset ada plan B. Dan plan B ni membabitkan Rumah Bangsa Barisan Nasional itu yang saya syaki. Kita lihat sama-sama. Sebab pada saya itu satu jalan ke depan, tidak ada jalan lain. It's very clear. Ya. So ini sebagai menjawab soalan lah. Orang tanya saya apa semalam Regi, benda pelik. Mereka tak bincang Bersatu. Jadi sebenarnya kali ini saya setuju dengan Ramasamy. Ramasamy beritahu tindakan PAS tidak bincang Bersatu ni sebenarnya melumpuhkan lagi perikatan. Kali ini saya setuju. Betul kata Ramasamy. So nampak sangat PAS tidak begitu pentingkan lagi perikatan sebagai landasan utama. Tapi keberadaan PAS adalah untuk mengawal Bersatu. Ya, sebab tak mau PAS mungkin tak mau situasi, PAS buat kerja keras, dia melimpah kepada Bersatu. Ya. So itu je cerita dia. Kalau dah musuh, takkan PAS nak bekerja keras untuk bantu Bersatu. Bersatu tak ada jentera. Tak ada jentera. Sekarang ni, banyak bahagian Bersatu dekat Johor pun tak bergerak, dah lama tak bergerak. So, akhirnya kamu lihat dalam pilihan raya, akan berlaku kisah calon Bersatu duduk bawah pondok seorang diri lah. Dana pun tak ada. Ada orang kata Muhyiddin ada sumber dana lain. Of course, kita kena lihat lah. Tapi setakat yang saya tahu, dana tak ada. Jentera tak ada. Takkan PAS yang dah declare nak kerjasama dengan Reset, yang dah declare dah putus kerjasama politik dengan Bersatu, kemudian Reset pula dah putuskan Muhyiddin musuh nombor 1. Takkan nak biarkan kerja keras melimpahkan Bersatu. Jadi satu-satu cara lah mereka bergerak di bawah logo Barisan Nasional Rumah Bangsa. Tanda-tandanya jelas lah. Ya, okey. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.